Okay guys, so Yes Chef channel ni adalah channel yang pertama dekat Malaysia. Okay, kita nak claim benda tu. Kita yang pertama dekat Malaysia yang fokuskan kita punya konten kepada chef-chef dekat Malaysia ni, dan juga kepada F&B punya industri. So kita adalah the first one, Yes Chef. So ramai yang kecam chef muda ni, chef-chef yang berpengalaman ataupun tukang-tukang masak yang berpengalaman, kebanyakannya mereka tak berapa suka dengan chef-chef yang muda. Sebab katanya pengalaman tu tak seberapa tapi dapat duduk dekat position yang tinggi. So bila cakap pasal chef muda ni, kita teringat empat sekawan ni semua chef-chef yang muda. So nak kata benda tu betul ke tak betul, jom kita pergi terjah empat sekawan. So kita nak masuk Grand Hyatt Kuala Lumpur. Wow, Assalamualaikum. So guys, untuk empat sekawan hari ni, dia ada satu speciality chef. Okay, ini kita panggil dia King of Wellington. So dia collaborate sekali dengan empat sekawan. So hari ni kita ada Chef Faizal, okay, chef jemputan, dan kita ada juga Chef Fikri, Chef Naim dan Chef Miman. So mereka berada di Grand Hyatt, and collaboration hari ni between empat sekawan dan Grand Hyatt di Kuala Lumpur. And diorang akan ada dinner di JP Terrace. Ini restoran di antara restoran yang terbaik, dan malam ni kita nak makan buffet. Okey, sebelum tu jom kita pergi kacau-kacau diorang sikit. Diorang tengah buat apa tu kat atas tu. Jom. Okey, sekarang ni kita ada dekat Grand Hyatt untuk empat sekawan X dengan Grand Hyatt. Kita punya event ni berlangsung dekat JP Terrace. Kali ni dia berbeza sikit. Biasanya empat sekawan ni dia bawa macam fine dining sikit, tapi kali ni sebab JP Terrace ni dia ada style macam gerai ataupun style pasar malam. So tengok dia punya food macam mana pula, presentation dia lain sikit. Let's go. Yes Chef, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni guys, kita bersama dengan King of Wellington. Alamak. So kalau you guys kenal Chef Faizal ni, okay, dia seorang master dalam buat Wellington, dan juga kita panggil dia Lobster Chef. So Alhamdulillah hari ni Chef Faizal bersama dengan kita dan collaboration bersama empat sekawan, Chef. Yes, betul. Untuk hari ni kita ada event dengan empat sekawan dengan Grand Hyatt. InsyaAllah kita cuba yang terbaik untuk malam ni. Tengoklah macam mana jadi kan, apa jadi dia. Okey Chef, so apa signature dish yang Chef akan buat malam ni? Okey, untuk saya hari ni saya bawa dish dari negeri Perak. Wow, basically Perak ni dari tempat arwah ayah saya. So hari ni saya akan bawa gulai kemahang dengan pais tempoyak. Pais tempoyak ni orang kata dia banyak berkait dengan pahang. Yes, ada pahang dengan perak, tapi ada sedikit perbezaan dari segi taste, dari segi tekstur dengan ikan. Pahang lebih kurang orang kata banyak pakai ikan patin. Betul. Tapi kalau perak ni dia patin boleh, tilapia boleh ataupun ikan lampap. Itu bezanya lah dengan dia punya rasa tu. Faham.
So kita tengoklah lagi belakang macam mana. Right. So gulai yang chef buat hari ni tu ada pakai apa? Bahan kampung yang asli tu? Keladi Kepahang. Keladi Kepahang pakai tu keladi, hanya boleh dapat di Perak sahaja. Wow. Dan proses dia pun agak leceh. Salah buat gatal makan. Betul. Memang agak dilupakan. Bukan sebab apa dilupakan. Sebabnya apa tu? Susah nak proses dekat dia lah. Ya. Keladi tu sendiri susah nak dapat. Kalau salah buat jadi gatal Gatal makan. Itu hari pun saya makan pun tergatal juga. Alright. Tak sempat proses lagi. Saya dah bedal dulu. Gatal saya kena. Okey. So saya nak tanya satu soalan yang ramai orang nak tanya dekat chef tapi takut. Okey. So soalan dia, dapur profesional ni dia sentiasa dikaitkan dengan tekanan, ego dan budaya tahan atau keluar. So pada pandangan chef, budaya ini masih relevan atau sudah masa untuk kita reform budaya tahan atau keluar ni? Okey. Macam maki macam tu lah. Kena maki. Lah. Based on my experience lah. Saya pun memang dah diajar. Zaman-zaman kita orang dulu, maki tu biasa. Budak-budak sekarang ni, boleh saya kata kalau kena maki, so tak datang kerja lah. Betul. Ada cara dia. Tak boleh terlampau hardcore. Kalau sekarang ni, dia sorry to say, tapi dia ada manja sikit. So, ada cara nak tune dia. Dia bukan apa sebenarnya. Kita maki tu tujuan untuk kebaikan dia juga akan datang. Macam saya pun dulu, saya pun marah agak. Tapi alhamdulillah saya pun jadi orang juga sekarang kan. Hasil daripada makan chef saya yang dulu kan. Budaya tu ikut chef masing-masing macam mana dia nak train budak-budak bawah dia. Nak kata nak kena keras tu memang kena keras bukan apa, sebab kita as a chef budak-budak bawah mungkin tak faham, tapi nanti bila sampai kat tahap kita mereka akan faham sebenarnya benda tu. Oh, ini rupanya chef tu cakap rupanya. Tujuannya nak jaga kualiti kan tu. Paling penting kita as a chef ni kita jaga kualiti. Kita nak budak ikut spek apa yang kita nak. We must put a high standard tu kita punya food. Walau apapun pun kita tetap nak yang terbaik. Itu tujuannya, bukan suka-suka kita nak maki. Kalau saya pun tak suka nak maki orang suka hati kan. So kalau diorang rasa benda tu tak berbaloi pada diorang, for me simple je. It's either you want the best for you or not. If you don't want, you can pergi cek tempat lain lah. Keluar lah. Itulah isada kau tahan ataupun kau keluar. Ataupun kau tak tahan. Nak maki pun maki bersebab. Ada tujuan kenapa kita maki, bukan suka hati. Jadi kan budak-budak sekarang pun macam aku ni aku tak buat salah pun tiba-tiba lah aku guna maki pun tak syok juga. So maki pun kena ada sebab-sebab dia lah, supaya budak tu pun at the end dia faham kenapa chef dia maki dia. Itu je. Kental tak kental terpulang pada individu sendiri. Kau kental kau boleh pergi jauh. Engkau kental, engkau boleh pergi jauh. Itu dia trademark hari ni. Tagline oleh Chef Faizal. So thank you very much Chef. Sudi spend time walaupun tengah sibuk preparation ni. So kita excited Yes Chef, penonton semua excited nak tengok apa dish yang Chef Faizal buat. Hari ni dia kata dia ada buat gulai keladi dengan pais Pais tempoyak. Pais tempoyak. So kita tunggulah. Yes Chef. So guys, alhamdulillah. So hari ni kita bersama dengan Chef D Cuisine, di antara orang penting di Grand Hyatt Kuala Lumpur ni. So Chef in charge di JP Terrace Yes, betul. So Chef daripada mana Chef? Actually saya daripada Sabah. Wow. Okay. So saya pun dah around dah daripada Sabah ke Johor ke Satu Malaysia. Kuantan, lepas tu last ni KL lah. Hyatt, dalam company Hyatt juga? So far Kuantan je Hyatt. Johor Doubletree. Okay. Okay, so saya di Hyatt ni sudah almost 3 tahun lah. 3 tahun. So sebelum ni saya di event kitchen. And then 3 bulan yang lepas saya kena transfer pergi sini lah. Untuk event kitchen tu mungkin orang tak faham, is a banquet kitchen. Banquet kitchen betul. Event banquet lah. So kalau wedding dekat Grand Hyatt. Yes. Sebelum ni saya di sana dah almost 2 tahun lah. Setahun lebih 2 tahun lah macam tu. And then bulan Ogos saya transfer pergi JP Terrace lah. Okay, so JP Terrace ni kita fokus on local food. Okay, local food. So antara kita punya signature sini nasi ayam lah. Nasi ayam. Yes, chicken rice. Nasi ayam dia worldwide guys So worldwide. very famous. Very famous. Chicken rice. So macam kalau gerai macam malam ni apa yang paling famous kita nasi kerabu lah. Tapi hari ni kita sangat beruntung lah sebab
ada 4 4 sekawan. sekawan, yes, dengan specialty masing-masing. So bukan senang nak collapse. Betul. Okay. So it's a very good day hari ni, Chef. Good Dekat opportunity JP, lah for good us lah. opportunity juga. Betul. So apa yang membuatkan Chef setuju nak berkolaborasi dengan 4 sekawan? Okay, sebelum ni saya selalu follow. Actually 4 sekawan ni ada satu chef Syafiq Sharum. Okay, Syafiq Sharum. Dia ada dalam kita punya Saya episode selalu juga. tengok lah dia punya creation apa semua kan. So macam fokus on local tapi modern. So di situ kita kenal dengan 4 sekawan ni sebab ada satu chef di 38, Chef Izmin. Okay. So Chef Izmin ni dia rapat dengan Chef Naim apa. So di situlah kita berpeluang untuk collab dengan 4 sekawan ni. So dengan dalam punya modern food. So that's why yang kita punya executive chef pun interested dengan dalam punya food. So all the best to you, Chef. Saya doakan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi Saya datang. so excited nak makan makanan yang Chef dah recommend tadi. Yes, chef. Yes. So JP Terrace di Grand Hyatt Kuala Lumpur ni dia popular dengan chicken rice, nasi ayam. Dia punya nasi ayam tu tak tahu nak cakap macam mana, tapi korang kena rasa dia punya nasi ayam. Okay. Chicken rice JP Terrace. Kat mana-mana satu dunia tahu pasal nasi ayam. Yes, Chef. So hari ni kita bersama dengan salah satu chef di JP Terrace. Kita panggil dia Chef Abel. Orang Kelantan. So Chef Abel dia akan buat nasi kerabu. So nasi kerabu selalu korang makan dekat pasar malam, korang makan dekat gerai-gerai. So diorang buat konsep sama tapi dekat 5-star hotel. So Chef, apa rahsia nasi kerabu yang bagi nasi kerabu tu sedap, Chef? Okey, so nasi kerabu saya ni, saya tak pakai chicken stock langsung. Wow. Saya pakai betul-betul garam dengan gula je. Tak ada MSG ya? Tak ada. Saya betul-betul pure punya. So, kualiti apa yang saya buat ni, saya memang tak ada cut cost apa semua. Memang saya guna premium punya barang semua. So, boleh rasa saya punya solok lada dengan sambal ikan, dengan sambal tumis. So, boleh rasa saya punya, dia ada aroma dia. Dan kebanyakan solok lada, jarang dah orang nak buat sekarang. So, kalau pergi mana-mana sekarang ni pun, jarang benda tu sekarang. So, saya tak nak kita punya makanan warisan kita tu tenggelam untuk generasi yang akan datang. Betul. So kita buat benda tu. So kita tak nak benda tu tenggelam. Selain nasi kerabu kan, apa lagi makanan yang chef buat hari ni? Kebiasaan kat sini yang kita paling top kat sini untuk gerai punya nasi kerabu dengan saya ada ayam percik. Ayam percik? Yes, ayam percik dengan daging bakar madu. Daging bakar madu saya punya special dia, saya pakai brisket. Kebiasaan orang dia marinate saja. Faham. So saya pakai brisket, saya slow cook selama 4 jam setengah. Slow cook, dia punya daging bakar dia slow cook 4 jam Saya setengah. tak marinate, saya terus masak dalam sos madu tu selama 4 jam setengah. So chef dah berapa tahun pengalaman dalam bidang culinary, chef? 16. 16 tahun. 16 Tak ada lama, baru lagi 16. Dia kata baru tapi 16 tahun. So chef, all the best for tonight, chef. Okay. Thank you, All the best thank for you. tonight. Thank you. Okay guys, so 4 sekawan ni diorang dibahagikan beberapa section. So setiap chef ni ada dia punya section. Macam ni kita di section Chef Fikri. So Chef Fikri ni speciality dia hari ni sotong bakar ayam asam dengan nasi ulam. Ini daripada Alok Star, daripada Kedah kan. Yes, Chef. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan salah seorang daripada 4 sekawan. Ini saya dah tak perlu perkenalkan diri siapa beliau. Sebab ramai dah kenal, selalu keluar TV. Ya, betul. So ini dia Chef Fikri. Atau lebih dikenali sebagai Pak Sekawan, saya kulit kayu manis. Kulit kayu manis Kulit kayu manis. Sebab manis ya? Sebab manis. So Chef Fikri ni asal pada Long Star. Asal daripada Alok Star, negeri Kedah. Asal ni macam mana nak jadi chef ni? Nak jadi chef? Saya sebenarnya sportsman. Wow.
daripada sekolah rendah sampailah saya tingkatan 3. So saya main bola. Saya main bola. Jadi waktu itulah saya pergi ke sekolah teknik Langkawi. Teknik Langkawi dapat last minute pun pasal bola juga. Tapi untuk kos saya ambil kos catering. Saya tak pandai masak, cakap terang. Cuma bila saya tengok kos catering tu, elektrik lah, horticulture lah, apa semua susah. Kita tengok catering ni macam senang lah kita masuk lah. Tapi Allah salah. Kita orang sekolah teknik, kita orang masak nasi ni tak pakai rice cooker. Masak sendiri tu. Manual. Menyesal juga. Tapi bila kita fikir balik, macam saya pernah cerita, saya tengok paper juga, surat khabar, waktu zaman surat khabar. Tengok perkembangan chef-chef kan, macam Chef Zubair Zain. Waktu tu dia kerja kat Le Méridien. Nama dia ada tapi muka dia tak ada. Itu yang lagi saya rasa macam bila tengok gambar Chef in Black, Le Méridien punya team. So kita inspired lah daripada situ. Bila habis sambung dengan universiti tu, dapat bekerja sekejap dengan Chef Zubair. Bekerja di restoran. Dalam masa yang sama saya bekerja sebagai food team lah untuk MasterChef. Dan daripada situlah yang bermulanya detik-detik saya masuk TV. Di mana saya kena paksa dengan Papa Joe. Paksa saya suruh pergi audition, pergi melekat. Papa Joe pergi melekat. Bila dah buat untuk RTM, Chef Adik yang first saya punya rancangan. Dan bila dah buat, saya berhenti. Saya cakap saya tak nak buat dah. Sebab saya nak kerja kitchen. Kena gam dengan RTM. Sebab last minute tolak job. Yelah. Lepas tu rancangan kedua saya Astro. Hello Bro Tolong Masak. Pun bukanlah dipaksa. Dia so-called macam saya tak nak, tapi Chef Zubair encourage lah. Kau pergilah buat. Nanti kau habis sana kau masuk sini balik. Kita buat sambil kerja buat TV, kerja restoran, buat TV terus. Sampailah satu ketika saya bernazar lah. Saya kata kalau tak ada lagi dalam seminggu ni ataupun sebulan ni, maksudnya rezeki aku dekat dalam dapur. Minggu depan 2-3 hari tu terus dapur panas sekolah untuk TV3. So daripada situlah saya, Chef Zubair cakap kat saya, tak apalah, aku rasa kau punya rezeki memang kat TV, kau cuba kat TV. Sampai sekarang lah. Saya minta maaf lah saya mula pada awal ni saya duk ingat celebrity chef ni dia tak berapa, dari segi masakan tu tak berapa padu. Tapi tadi Chef Fikri dah buktikan silap. Saya silap sebab saya makan makanan Chef Fikri, chef yang masak sendiri tadi. Oh iya ke? Jangan tipu, tak boleh tipu. Saya daripada pagi saya tengok chef sendiri yang masak makanan tu, memang rasa dia memang unik, sangat-sangat orang kita panggil mantap lah. Saya tak sangka seorang celebrity chef boleh masak makanan yang betul-betul sedap. Okey. Saja saya nak cerita sikit. Waktu awal saya masuk TV, saya waktu tu saya dah niat lah. Kata, ya Allah, kalau betul lah rezeki aku kat sini, bantulah aku untuk, yelah kita dah belajar daripada sekolah, kita dah sempat bekerja dengan chef-chef. Jadi kita cuba betulkan mana yang tak betul. Sudah alang-alang cakap pasal TV je, social media ni semua. Okay, sekarang ramai content creator, bila dia masak dia jadi lebih popular daripada chef yang betul-betul chef ni, chef yang bertauliah. So adakah ini ancaman pada industri kulineri kita ni ataupun peluang baru yang chef nampak ni? Dia, kalau nak sebut dia daripada segi ancaman, bagi saya untuk chef, yes, dia memang ancaman. Yalah. Sebab macam tadi saya bagi tahu, influencer ni dia influence orang. Jadi bila dia buat benda tak betul, sebab saya tengok benda ni depan mata saya, ahli keluarga saya sendiri. Bila dia refer resipi dekat influencer, saya bukan jealous. Bila saya tengok balik, saya cakap, ni tak betul. Ni tak betul. Refer resipi dekat influencer bukan dekat chef. Kalau nak cakap ancaman, yes, dia ancaman sebab kena ingat jangka masa yang panjang. Dia akan bentuk generasi yang akan repeat balik resipi yang salah. So generasi yang ke depan ni dia akan follow resipi yang salah. Jahanam. So sayang lah kita punya industri, sayang kita punya masakan, sayang kita punya food yang sepatutnya kita buat cara yang betul. Macam chef pula sepatutnya tengok benda ni sebagai peluang. Kita mungkin chef tak pandai bercakap, tapi sebenarnya chef boleh cari cara macam mana kita nak share benda tu. Tak mau cakap pun tak apalah chef, bawa subtitle. Ataupun tak payah pakai muka. Cakap je. Walaupun malu kamera, tak perlu. Kena chef-chef, bagi saya chef-chef kena buat, kena jadi influencer. Chef yang sepatutnya jadi influencer. Bagi saya lah, influencer memang ancaman kepada, bukan chef lah. Influencer ancaman, kalau dia buat tak betul adalah ancaman daripada tradisi makanan kita. Saya nak tanya penonton,
berapa ramai yang tahu makanan warisan Malaysia? Tak ramai orang tahu. Ramai tu. Bukan masak lemak, bukan asam pedas, tapi bila kita sebut makanan warisan ni, makanan yang dibuat dengan cara yang betul. Bila kita sebut lontong, tak ramai orang tahu lontong tu buat daripada daun pisang. Orang ingat lontong tu ketupat nasi, betul. Dan kita tengok banyak resipi-resipi yang macam tu dah. Padahal itu adalah info yang salah, bukan info yang betul. Itu sebenarnya chef kena jadi influencer. So chef, kita balik kepada 4 sekawan ni chef. Okay. So macam mana terhasilnya 4 sekawan ni? Apa tiba-tiba ni jadi apa? Macam mana ni 4 sekawan ni? Adakah 4 sekawan ni masing-masing dah geram dengan industri chef dekat Malaysia ni nak tubuhkan satu persatuan yang baru ke apa ke? Kita tak ada intention untuk tubuhkan persatuan, tapi masing-masing pada kami ada pengalaman dengan orang-orang berpersatuan. Kita tak salahkan. Saya masuk TV adalah pada zaman yang rakan-rakan dalam TV ni tak support each other. Saya duduk dalam zaman tu dan saya naik dalam zaman tu. Masing-masing ikut masing-masing. Jadi bila saya start masuk, siapa saja nak masuk TV saya akan support. Contoh macam kawan kita Naim, dia menang pertandingan. Jadi kalau ada orang tanya pasal job, kalau ada orang tanya pasal, saya akan support. Jadi bila 4 sekawan ni, kita orang lepak, saya terfikirlah dengan kawan-kawan lain, saya cakap, jom lah buat something. Saya cakap, jom lah collab ke apa, buatlah apa-apa. Jadi kita buka idea macam tu. Jadi Niman, Naim, apa semua, dia dan Syafiq. So dia orang lah generate benda tu, nak buat macam ni, buat macam ni, collab dengan ni, collab dengan ni. Mula-mula saya kata collab video, lepas tu dia kata nak collab dengan restoran. Cakap okey, tak kisah, kita buat. Dan kita tak ada niat nak buat persatuan. Cuma niat kami adalah nak brandingkan supaya budak-budak culinary ni yang mana masih lagi belajar ataupun yang duduk dekat sekolah yang baru nak minat nak masuk culinary ni, dia rasa inspired tau. Dia rasa macam, oh ada chef muda macam ni, oh ada chef macam ni. Sebab rata-rata chef-chef yang ada dekat Malaysia ni, hotel-hotel yang besar-besar ni, kebanyakan orang luar. Kebanyakan masalah, saya pun tak faham lah. Dah 2025. Takkanlah orang Malaysia tak pandai jadi exact chef, saya tak pandai. Saya tak faham, Sebab kalau nak kata pasal ilmu sekarang ujung jari. Kalau nak kata buat beef Wellington, benda boleh belajar, dia bukan benda yang tiba-tiba tak boleh belajar pun. Kan? Bagi saya kalau nak buat makanan Mak Saleh, makanan itu, orang Malaysia dah pandai dah. Nak buat brown stock, dah pandai dah. Tak ada excuse tiba-tiba nak ambil orang luar untuk anak muda kita tengok. Tak, kita kena groom Malaysia punya chef ni untuk anak muda tengok, untuk jadi inspire. Sebab saya tak nampak benda ni dalam persatuan. Saya minta maaf, saya tak ada persatuan mana-mana. Cuma bila saya tengok mungkin ke arah monetize. It's all about money lah. Kan, benda-benda macam tu, benda tu reality. Pahit tapi kena cakap. Dia tak ada benda yang nak inspire orang. Jadi bila kita fikir nak buat Pak Sekawan ni, kita nak inspire, kita tak ada apa pun. Memang sebenarnya dapat inspire sebab ramai anak muda yang saya tengok dekat komen Yes Chef punya program dekat Si Makcik's Kitchen and Life di YouTube. Ramai yang nak jadi macam Chef Syafiq, macam ramai nak jadi macam Chef Niman. So dengan Chef Fikri, Chef Naim ni, bila ada 4 sekawan ni, sebab diorang rasakan yang chef muda ni layak untuk duduk dekat position yang macam chef cakap. So dengan adanya 4 sekawan ni mungkin dapat membimbing ramai chef-chef muda dekat Malaysia ni dengan insyaAllah satu hari nanti. Betul, sebab kena ingat kebanyakan orang yang masuk di bidang culinary ni habis diploma, semua kerja benda lain. Semua dah tak duduk dalam industri. Jadi kita tak pandai nak mengajar, tapi kita cuba nak inspire yang masing-masing ada kelebihan. Jadi kita nak inspire yang kalau orang tu minat TV, okay fine, you masuk TV tapi with knowledge lah. You jangan jadi yang biasa-biasa. Ada knowledge, jadi influencer. Suka fine dining, suka itu, suka ini. Chef Niman, Chef Syafiq, dia orang pandai bab-bab tu. Dan kita sebenarnya nak build connection lah, ataupun networking. Mungkin ada chef-chef kat luar sana yang muda-muda mungkin nak cari kerja, nak cari tempat internship. Jadi boleh
bertanya sebenarnya. Bertanya sebab kita boleh bantu. Kita tak ada dengan masalah. connection chef yang ada ni. Ya, Dan betul. chef ni, minta maaf saya nak cakap, chef ni mereka ni di antara orang yang tak sombong. So mudah untuk anak-anak muda ni bertanya, dapatkan diri dengan chef. Macam zaman saya dulu susah chef, kita nak masuk dengan Betul. chef-chef hotel ni, dia jadi macam lain sikit dia punya jalan. Tapi alhamdulillah dengan ada Chef Fikri dan 4 sekawan ni, insyaAllah dapat membantu semua chef. So thank you so much sudi luangkan masa dengan Yes Chef. No problem. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. All the best chef. All Thank the you. best with your career chef. Okay? Alhamdulillah, All the thank best. you. Alright. Thank you. Good luck. Okay guys, so ini suasana di belakang dapur guys pula. Tadi kita tengok depan dia lebih tenang, dekat belakang ni dia jadi a bit huru-hara sebab diorang lagi sejam saja guys. Diorang nak kena siapkan segala buffet yang ada dekat depan ni. So ini dah kita bersama chef-chef hebat ni. Garang ni chef-chef ni. So guys, 4 sekawan ni diorang memang fokuskan Malaysian food tau. Macam hari ni Chef Niman, saya nak bawa korang dia punya section hari ni, dia ada buat laksa Sarawak. So memang chef-chef ni diorang memang naikkan makanan Malaysia. Nama pun 4 sekawan dan diorang naikkan makanan Malaysia. Macam Chef Naim dia buat dia punya signature food. Jom kita tengok apa yang Chef Naim buat hari ni. So 4 sekawan ni salah satu dia Chef Naim. Hari ni Chef Naim buat dia punya speciality lontong. Dia buat lontong goreng guys. Dengan ada satu menu, kerabu daging salai. So makanan Malaysia ni dia naikkan taraf makanan Malaysia ni ke 5 bintang. So kita tak sabar nak makan ni. Alright. So chef muda yang dekat Malaysia ni memang kebanyakannya berbakat. So memang diorang layak untuk jadi chef. Memang layak. Tengoklah apa yang diorang prepare hari ni. Memang menakjubkan, memang mantap. Ini memang world punya cuisine ni. So orang Sarawak, korang mesti pernah dengar corn beef fried rice, nasi goreng corn beef. So hari ni Chef Niman bawa nasi goreng corn beef ke Hotel 5 Star di Grand Hyatt Kuala Lumpur. Wow. So tengok guys, kita ada dekat sini speciality oxtail asam pedas, ikan masin sambal bambangan, orang Sabah. Dekat sini kita ada speciality daripada Chef Faizal. Itu dia Chef Faizal tengah buat dia punya udang galah salai. Udang galah tu dia salai, lepas tu dia buat pais tempoyak. Makanan Malaysia memang terbaik. Chef Greg. Big boss. Okay, for Mike for you. Oh my god. Special. Okay, good evening everyone. First of all, thanks a lot everyone for coming. Yeah, let's get big round of applause, yes? 4x4, so basically we have an amazing idea for chef from JP Taras from Grand Hyatt with the 4 brothers, 4 friends, yeah? Collaboration. We really want to keep this Malaysian food, heritage food live. We want to bring the street food to the guests and to you guys. Thanks for coming. Enjoy the amazing food, amazing spread done by our chef. And yeah, have a good evening. Yeah, thanks a lot, guys.
So guys, jangan lupa like, share and subscribe our YouTube channel Si Macis Kitchen and Life, dan jangan lupa follow di TikTok. So dengan program kali ini, insyaAllah kita nak bagi manfaat kepada chef-chef muda di Malaysia dan juga manfaat kepada penonton yang tengok kita punya program ni. Program apa? Program Yes Chef, okey? Tempat chef buka cerita, bukan saja resepi.